Menerusi satu hantaran di laman Facebook, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Aiman Attirah Sabu yang juga merupakan Ahli Parlimen Sepang, menjelaskan bahawa tindakan Kerajaan Madani menangguhkan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji kerana demi menjaga kepentingan institusi tersebut dan pendepositnya. Keputusan itu adalah sangat penting bagi mengelakkan pengeluaran panik dalam jumlah besar seperti yang pernah berlaku pada tahun 2018, menyaksikan lebih 6 bilion ringgit telah dikeluarkan susulan daripada berita tentang kelemahan tadbir urus pada ketika itu. Pendedahan yang dilakukan secara berhati-hati ini mencerminkan tanggungjawab kerajaan ke atas amanah umat berbanding keuntungan politik jangka pendek. Menurut beliau lagi, tabung haji bukan sebuah organisasi biasa tetapi menguruskan dana daripada lebih 10 juta pendeposit yang rata-ratanya menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima. Aiman berkata demikian sebagai maklum balas kepada pihak-pihak tertentu yang mempersoalkan tempoh masa pendedahan laporan RCI itu dibuat.